Selepas makan di RRR, kami pun meneruskan perjalanan ke bandar yang seterusnya. Ini adalah bandar kecil yang berada dekat sebelum Dak Nong. Salah seorang dari grup kami kena tahan polis. Jadi dia nak tengok proof lah. Betul tak kami grup? Alright. Tengok betul tak kami grup. So itu yang kami berhenti ni. Yang Pikachu kena tahan. Inilah keadaan sekeliling kat sini. Tepi-tepi jalan dia ada berjual-jual. Kami dah masuk daerah lain, makanya kami akan kena bayar tol. Macam biasa. Tapi yang depan ni dia pakai cash tunai. Sebab tu dia berhenti. Macam kami pakai RFID. Jadi terus sahaja direct jalan. Begini. Tengok kan kami terus jalan. Lori ni perlahan, jadi kami pun memotonglah lori ni. Niat memotong kat sini, lorong kiri, bukan lorong kanan. Kami dah masuk bandar kecil dekat sini. Jadilah kalau nak beli apa-apa. Perjalanan masih jauh, geng. Kita tenang-tenang, santai-santai sebab tak boleh bawa laju pun dekat sini. Kelajuan maksimum hanya 80 km sejam. Kalau jalan kampung macam ni, 50 km sejam. Kita dah menaiki kawasan puncak, jadi kita antara tempat yang paling tinggi di atas ni. Walaupun puncak dekat sini tetap ada stesen minyak. Kalau tak naik orang sini nak isi minyak. Kita sudah memasuki hutan pine forest dekat sini. Hutan dekat sini cantik sikit. Đang chạy mà đâu có đứng này đâu. Ủa em đi đâu anh? Em đi qua anh luôn rồi mà. Với em ta. Em vô group Zalo coi. Anh đã chạy đâu? Ini pine forest. Altitude dia 750 lebih. Dan kita berada di pine forest. Nó chạy theo mình là nó ngon, tự nhiên lũi đói chi bây giờ tụi nó còn chưa ra được cái thành phố thị xã Gia Nghĩa ni. Dekat bawah ada checkpoint untuk polis tunggu sebab jalan sini banyak corner dan jalan tak putus. Jadi sini polis akan ada tunggu stay lah. Jadi kena hati-hati kalau tak dekat polis saman. Tu bukit. Bukit Bukau. Bandar Town Dak Nong. Center Town Dak Nong. Lain macam skill orang sini angkat besi. Aku pun kadang-kadang tak masuk akal lah aku fikir. Padu. Dak Nong. This is durian. Ini kebun durian diorang. Vietnam. Yang korang dengar bunyi tu, itu bunyi speed limiter dekat kawasan ni 50 km sahaja. Jadi kalau lebih 1 km pun kereta ni akan berbunyi ting ting ting. Menung mat 50 km. Laju lagi aku punya keris kebun. Kita pun nak sampai restoran untuk makan checkpoint. Tapi aku tak makanlah telur goreng sebab aku takut dia orang goreng dengan minyak yang ni kan. Aku makan sayur. Sayur ni sayur pucuk Allah. Pucuk ubi keledik. Lepas tu ada fig Malai. And then aku makan nasi, aku ada bawa sambal. So aku just makan lah. So kita orang nak makan. So ni nasi dia lah. So masak dalam ni, so aku akan ambil nasi. Ni aku bawa daripada Malaysia. Alright. Masuk ke dalam kampung, so aku prepare lah. Aku order nasi. Yang best ni, dia pakai pot ni. Bawa nasi bungkus balik. Engkau baru dia cakap untuk kenangan. Present kenangan bawa balik Malaysia. So geng, alhamdulillah dah habis selesai makan. Kita orang nak makan, aku duduk table ni. And then kita orang nak kena gerak pergi ke destinasi. Dan best dia, see you again. Okay, see you again. Very good. Alright, semua dah siap makan. So,
kata kita orang nak gerak dan satu seorang tu dia pening kepala, van dia susah nak start. Tak ada masalah pun, dia pakai carburetor. Aku cakap just kejap minyak je, carburetor dia overflow. Dia macam terkejut lah aku tahu masalah-masalah ni. So aku pun pakai benda yang sama juga. Alright geng, kita nak gerak kita carry semua total 20 biji kita orang. So alright, bye.